Hello, tuan-tuan pelabur dan peniaga. Kami berhubung dengan anda Guru Markets. Mari kita mulakan dengan beberapa maklumat ringkasan tentang syarikat. Sedikit lagi kami akan mempertimbangkan setiap penunjuk dengan lebih terperinci. Jika anda mahu, anda boleh menjeda video. Anda boleh melihat semua parameter organisasi berkenaan dengan lebih terperinci. Sekarang kita akan melihat petunjuk asas semasa syarikat. Newmont Corp, tikar NEM. Ulasan ini telah dibuat menggunakan data semasa pada 29 Jun 2025. Mengikut klasifikasi Guru Markets, perbadanan Newmont Corp tergolong dalam subkategori Metal Drag. 68 syarikat mengambil bahagian dalam penilaian. Cari penyelesaian untuk pesanan di penghujung video ini. Markah keseluruhan untuk syarikat berkenaan ialah 7.5 daripada 10. Skor purata bagi subkategori ialah 3.3 mata. Jika anda melihatnya secara meluas, dalam rangka kerja keseluruhan pasaran kami secara umum, ambil perhatian bahawa penarafan purata untuk pasaran secara keseluruhan ialah 1.8 mata. Terhadap markah 7.5 mata untuk Newmont Corp. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Newmont dan syarikat subkategori, kita melihat bahawa sepanjang 12 bulan lepas saham Newmont Corp menunjukkan perubahan sebanyak 35.5%. Berbanding dinamik harga dalam subkategori 56.6%. Permodalan pasaran sesebuah syarikat Newmont Corp berjumlah $63.19 bilion. Dan permodalan pasaran subkategori ialah $401 bilion. Nilai buku syarikat dianggarkan berjumlah $31.25 bilion. Dengan permodalan buku $166 bilion, subkategori itu bernilai $166 bilion. Setelah membandingkan saham pasaran saham dan permodalan kunci kira-kira, kita dapat melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki Newmont dalam subkategori dalam kes penilaian permodalan pasaran ialah 15.753%. Nilai buku ialah 18.841%. Penilaian bahagian syarikat dalam pasaran dan permodalan kunci kira-kira subkategori, baik, 1 mata. Liability keuangan syarikat berjumlah 8.128 bilion. Liability keuangan kepada nilai buku menyumbang 26% daripada ekuiti syarikat. Penilaian tahap hutang syarikat, baik, 1 mata. Nisbah nilai pasaran kepada keuntungan syarikat ialah 12.5. Dengan purata bagi subkategori 25.1. Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada nisbah keuntungan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, sangat baik, 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah $5,070 juta. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang dianggarkan sementara pada $5,238 juta. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 3.2. Purata dalam subkategori ialah 3.9. Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada nisbah hasil berbanding penunjuk dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah $19.51 bilion. Unjuran pendapatan untuk 12 bulan akan datang di jangka $20.14 bilion. Penilaian jangkaan angka jualan masa depan berbanding dengan angka dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Marginality ialah 26%. Dengan purata dalam subkategori 15.6%. Penilaian marginality berbanding penunjuk dalam subkategori, baik, 0.5 mata.
Bahagian syarikat dari segi bilangan kaki tangan mengikut subkategori ialah 17.67%. Ini adalah 12% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat adalah sama dengan $1,483,000. Dan dalam subkategori terdapat $1,664,000. Penilaian volum modal syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Volum keuntungan setiap pekerja ialah $119,000. Purata dalam subkategori $66.30. Penilaian keuntungan setiap pekerja individu berbanding penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Volum jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah $458,000. Subkategori $426,000. Hasil setiap pekerja berbanding syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Bilangan saham yang dipendekkan ialah 2.2% berbanding purata bagi subkategori 1.9%. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 54% bagi syarikat Newmont Corp. Manakala bagi subkategori tahap RC 14 ialah 47%. Harga saham semasa syarikat adalah sekitar $56.75. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $66.03. Mari lihat jadual pesanan. Ia tersedia, pautan di komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat musim ini oleh sistem maklumat dan rujukan Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada penilaian syarikat Newmont. Sistem maklumat dan rujukan penilaian Guru Markets keputusan berikut dibuat. Buka pesanan beli pada $56.76. Perjanjian itu dibuka kerana syarikat itu mempunyai penilaian yang agak tinggi. Penilaian organisasi adalah berdasarkan pendekatan penilaian indeks AKIM. Ambil untung ditetapkan pada 69.9. Henti rugi ditetapkan pada 43.62. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka pesanan ditutup secara automatik berdasarkan keputusan perdagangan pada 29 Julai 2025. Atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. Tikar, NG, akan menjadi transaksi pengimbangan untuk dijual. Video mengenai perjanjian pengimbangan akan atau telah pun diterbitkan pada saluran. Apabila salah satu pesanan ditutup, pangkalan atau pengimbangan, tempahan kedua ditutup pada harga sebenar. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat dan rujukan Guru Markets.